Okay guys, sebelum saya terlupa, saya nak kongsikan kepada anda. Baru-baru ini saya ada buat satu video. Ramai sangat orang tanya saya, "Tuan, saya dapat call, dia tak bercakap apa-apa, senyap je beberapa saat, kemudian panggilan itu dimatikan." Dan benda ni viral satu Malaysia. Boleh katakan seluruh rakyat Malaysia yang ada handphone, dia akan menerima panggilan telefon. Orang panggil silent call. Maknanya orang tu call tapi dia tak cakap. Banyak orang dapat panggilan ni, banyak sangat. Okey, terdapat beberapa kemungkinan besar. Saya sebutkan kemungkinan besar yang panas je. Kemungkinan besar yang tak panas aku tak nak sebut. Seperti mana video sebelum ni saya ada bagi tahu, kemungkinan besar yang pertama ialah si pemanggil itu yang merupakan scammer itu, dia call anda, dia memang tak nak cakap apa-apa, dia biarkan anda yang bercakap kerana dia hanya memerlukan data suara anda itu. Dia hanya memerlukan lebih kurang 5 saat saja. Anda kan kalau orang call kan, anda akan jawab, hello, siapa tu? Siapa kat sana? Hello. Cukup 5 saat je dia boleh gunakan suara anda itu untuk digunakan di video-video yang lain melalui teknik AI untuk memperdaya orang lain. Maknanya dia nak gunakan suara kau, nak pergi dekat muka orang lain untuk scam orang lain. Okey, yang kedua, semua rakyat Malaysia menerima silent call itu dan kau cakap tak ada dengar suara apa-apa, kemudian panggilan tu dimatikan. Seterusnya anda akan menerima panggilan seterusnya daripada pihak lain yang menyamar sebagai SKMM atau menyamar sebagai Kementerian Digital atau menyamar sebagai polis atau menyamar sebagai NSASI, yang dia akan mengatakan anda terlibat dengan satu kes penipuan. Pernah tak anda menerima panggilan telefon yang senyap? Kebetulan kau duk fikir, aku dah terima call lah, panggilan ni sebelum ni dia senyap je. Okey, si Polan tu, scammer tu yang menyamar nama-nama agensi yang saya cakap tu, dia menyamar polis ke, menyamar SKMN dan sebagainya tu, dia akan cakap, okey, sekarang nombor telefon anda telah disalahgunakan untuk tujuan menipu orang lain. Kita kena siasat anda dan kita akan tangkap anda. Dia akan takutkan kau dengan tuduhan itu. Disebabkan sebelum ini kau pernah menerima silent call tu, kau duk fikir, betul lah nombor telefon aku ni mesti digunakan untuk menipu orang lain. Kau percaya dengan dakwaan itu dan akhirnya kau ikut arahan si Polan yang call kau tu. Padahal si Polan tu scammer. Ingat, Rahmat dah pesan banyak kali, Rahmat dah cakap banyak kali, siapa pun call kau, dia telefon kau dan dia cakap dengan dakwaan yang tak betul mengenai kau, dakwaan yang tak ada kena-mengena dengan kau, itu merupakan panggilan dari scammer. Kau tanya diri kau, kau ada tak menipu orang lain? Kau ada tak guna nombor telefon kau untuk scam orang lain? Jawapan dia tak ada kan? Kalau jawapan dia tak ada, maknanya panggilan tadi tu yang orang tu cakap dengan kau itu sebenarnya merupakan panggilan daripada scammer.